Cara pantas generate video dengan hanya satu prompt sahaja. Dan ini adalah paparan dashboard Recalab. Di bahagian dashboard, anda boleh klik video. Kemudian boleh masukkan prompt ataupun video yang anda nak buat. Dan anda juga boleh pilih video style, sama ada video tu anda nak buat jenis storytelling, sharing ataupun selling. Dan katakan saya nak buat video jenis storytelling, kemudian di bahagian sini saya pilih formal. Dan anda boleh pilih sama ada nak video dalam bahasa Melayu ataupun English. Dan boleh juga pilih video ratio dan klik next. Kemudian anda boleh pilih video visual, sama ada realistic, 3D, fantasy dan lain-lain. Katakan saya pilih realistic dan saya klik next. Dan Recalab akan mula proses video anda. Dan kemudian anda boleh lihat di sini, Recalab akan mula generate scene by scene untuk anda. Dan di bahagian kanan juga anda boleh tengok live preview dan juga boleh juga tukar scene seperti ini. Kemudian di bahagian atas anda boleh pilih audio suara AI dan juga boleh play audio untuk test. Nama saya Jawid. Kemudian anda juga boleh pilih animation, iaitu scene transition dan juga scene animation. Anda boleh tengok di bahagian kanan untuk preview. Kemudian anda juga boleh custom font, sama ada anda tak nak animation ataupun nak animation seperti ini, placement dan sebagainya. Kemudian anda boleh scroll ke bawah dan anda boleh lihat semua scene telah dijana oleh Recalab. Setiap scene ni anda boleh edit caption, nak tambah ataupun delete. Anda juga boleh upload gambar anda sendiri ataupun boleh regenerate. Sekiranya semua sudah siap dan OK, anda boleh klik butang generate video dan yes, generate video. Seterusnya, untuk generate gambar, anda boleh pilih fungsi image. Kemudian boleh masukkan prompt di bahagian sini. Anda boleh upload gambar anda sendiri. Anda juga boleh pilih image size, boleh pilih image style. Anda boleh klik butang generate dan Recalab akan generate image untuk anda. Anda juga boleh view ataupun download.